Pin tajam dekat dada budak sekolah. Siapa yang luluskan idea ini? Sejak April 2025, semua pelajar sekolah rendah, matrikulasi sampai ke IPG diwajibkan pakai lencana jalur gemilang jenis pin logam. Seorang dapat 2, percuma. Tapi masalahnya, pin tu jenis jarum tajam, bukan tampal, bukan magnet, bukan yang boleh dijahit. Memang kena cucuk sendiri dekat baju. Setiap pagi sebelum pergi sekolah, mak tengah siapkan sarapan, ayah tengah cari stokin anak. Dan budak umur 7 tahun ni, tangan dia masih kecil, tengah cuba pasang pin logam kat baju sekolah. Baru darjah 1, nak buka bekas pensel pun terkial-kial lagi. Tapi kita expect dia boleh cucuk pin tajam sendiri dekat dada. Budak umur 7 ke 9 tahun ni masih dalam fasa nak kuasai apa yang kita panggil fine motor skill. Maksudnya, koordinasi tangan belum stabil. Tapi setiap hari, diorang kena hadap benda tajam yang kalau silap sikit boleh tercucuk, luka atau tercabut masa main. Dan benda ini bukan teori je. Minggu lepas, dah ada kes viral. Budak sekolah luka bila pin tu tercabut dan dia terpijak. Berdarah kawan-kawan, dia panik. Tapi sistem masih tak berubah. Tak ada langkah untuk tukar reka bentuk. Tak ada plan alternatif. Kalau kita tengok dari sudut kos, satu pin logam ini harga dia dalam RM1.5 hingga ke RM2. Tapi kalau nak tukar ke versi magnetik, tampal atau batch yang jahit terus, beza harga kos, harga cuma 50 sen ke RM1 sahaja. Maksudnya beza tak besar, tapi impak dia sangat besar. Kita boleh elakkan risiko cedera, trauma dan tekanan kepada pelajar dan cikgu. Negara lain seperti Jepun, Korea dah lama guna sistem batch magnetik untuk uniform sekolah. Selamat, senang, cabut pasang dan langsung tak rosakkan baju. Kalau diorang boleh fikir selamat dulu, kenapa kita tidak boleh? Yang pelik, barang-barang lain dekat sekolah semua ada piawaian. Mainan dekat tadika kena ikut TIRIM MS ISO 8124. Meja dan kerusi pelajar kena patuh kepada standard ergonomik MS 2058. Tapi lencana tajam yang kena pakai hari-hari, duduk betul-betul atas dada budak, tak ada satu pun garis panduan keselamatan. Tak ada siapa yang audit, tak ada siapa yang semak. Jadi kenapa kita masih kekalkan benda yang dah terbukti boleh bahaya kepada budak? Kenapa kita tak ubah kepada sesuatu yang lebih logik dan selamat? Kita boleh mula dengan tukar ke lencana jenis magnetik atau tampal. Buat saja lencana berjahit terus pada baju macam logo sekolah. Lagi senang, lagi selamat. Dan kalau kita terus serius nak jadikan sekolah tempatnya selamat, dah tiba masa untuk wujudkan piawaian keselamatan untuk aksesori pelajar juga. Macam kita buat untuk mainan dan perabot sekolah. Dalam masa yang sama, kerajaan kena libatkan ibu bapa, guru dan pakar perkembangan kanak-kanak dalam buat keputusan macam ni. Tak semua benda boleh buat ikut fail atas meja. Kita semua nak